Salam sejahtera semua, saya Jared Thomas Wong daripada Farm Toko. Hari ini kita berada di Penampang, Sabah. So, sekarang kita berada di antara, kita panggilnya sebagai vertical farming. Vertical farming ini kita menggabungkan dua aktiviti pertanian, yaitu satu, peternakan ikan, air tawar, dan penanaman sayur. So, ini kita panggilnya sebagai sistem aquaponik. Apa itu sistem aquaponik? Sistem aquaponik kita menternak ikan dan ikan tersebut menghasilkan sisa organik, dan sisa organik itu kita akan jadikan baja organik kepada sayur yang kita tanam, seperti yang kita lihat di sinilah. So, sayur tersebut yang kita hasilkan daripada sistem aquaponik lebih selamat dimakan sebab dia tidak menggunakan unsur-unsur kimia, dan yang paling penting kita dapat mengurangkan kos pengoperasian penanaman sayur kita dengan lebih efektif lah. So, mau tahu lebih lanjut apa itu sistem aquaponik? Jom saya bawa kamu mengetahui lebih lanjut berkaitan sistem aquaponik. Selamat datang ke pengalaman pembelajaran 360. Dalam video ini, kita akan menjelajahi sistem aquaponik secara interaktif dan mendalam. Saksikan bagaimana hubungan simbiotik antara ikan dan tumbuhan mencipta ekosistem yang seimbang. Sistem aquaponik terdiri daripada 3 komponen utama: tangki ikan, kawasan pertumbuhan tumbuhan, dan sistem penapisan. Setiap komponen memainkan peranan penting dalam kitaran ekosistem ini. Dalam sistem ini, sisa dari ikan digunakan sebagai baja organik untuk tumbuhan, manakala tumbuhan membantu membersihkan air untuk ikan. Sistem ini memerlukan pemantauan berkala untuk memastikan kualiti air, kesihatan ikan dan tumbuhan terjaga. Mari kita lihat cara memastikan sistem ini berfungsi dengan baik. Aquaponik bukan sahaja mengurangkan penggunaan air, tetapi juga menyokong pertanian mampan. Ia sesuai untuk pelbagai jenis tanaman dan kawasan, termasuk ruang terhad.
Pengalaman pembelajaran 360 ini adalah langkah pertama anda untuk memahami sistem aquaponik. Teruskan eksplorasi anda dan terokai potensi penuh sistem ini. Ini adalah contoh integrasi sempurna dalam pertanian moden. Oke, so terima kasih kerana telah menonton video pada kali ini. Diharapkan video ini dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan sistem aquaponik.